بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر بتميم الخير يا كريم أما بعد Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Furu' Masail jilid pertama minggu kedua, Su'ila radhanhu, daripada seorang ihram masuk dalam semayang, takbiratul ihram dengan semayang, dan dihantarkan antara hadapan dia dapat orang semayang ni tadi sitra, iaitu penyekat dinding, supaya kalau kita di sini dah tu email tu, tu orang panggil sitra tu. Meja ni duduk situ tu orang panggil sitra. Kalau tak ada meja ni, dinding tu jadi sitra. Adapun dalam sabda Nabi SAW, nakkan supaya kita kalaulah kita semayang di tempat yang lapar, maka sekurang-kurangnya sitra ataupun dinding di antara kita dan kiblat iaitu sehasta. Nabi SAW dia cocokkan pedai pandak dia. Pedai pandak dia di depan waktu dia semayang. Kemudian kata kalaulah kita tak ada sitrah, maka sejadah ni dia dipanggil sitrah juga. Takat mana panjang sejadah ni, ujung sejadah ni, inilah sitrah. Orang panggil penyakat takat had kita waktu semayang ni tadi, kita punya latar kita. Kemudiannya kata bila orang ni tadi dia takbiratul ihram, antara dia dan juga Kaabah ni tadi ada sitrah, ada dinding, maka diterbangkan. Bermakna kata boleh diterbangkan oleh angin, tiupan angin, ataupun kata tepuh di binatang, ambok lari di helai, siwah ambil buat lari dan sebagainya. Takdir, ikut takdir lah, fardu takdir. Adakah hari lalu di hadapannya? Bermakna kata ada hadis yang menyatakan kata kita tengah semayang tidak ada sitra, supaya ni latar kosong, tak ada apa-apa ni tadi. Sekadar line saf saja, walaupun line saf ada tapi latar kita ni satu beg ya, super ya. Maka orang panggil kita nak lalu depan orang tengah semayang tak leh, hukumnya haram. Kalau sengaja, tak sengaja dimaafkan. Lepas tu kita ngaji dah minggu lepas, dibolehkan kita sekat orang nak selalu depan kita kalau kita semayang. Sekat 2 kali, tak apa. Jangan sampai lebih pada 3 kali. Lepas tu kalau terlebih pada tu dia nak lalu juga, ikut pergi, dia lalu, maka dia berdosa. Nabi SAW sabda, kalaulah mampu boleh tunggu setahun situ tak apa. Jangan lalu litah di hadapan orang semayang. Lepas tu masalah ni, sitrah dia diambil buat lari oleh angin, oleh binatang umpamanya. Dan adakah ditafsirkan, dibincang antara sama ada tafsir sebab tiada dipindah dengan suatu di atasnya. Mana kata kalaulah dia ni beralih ni dengan sesuatu ataupun beralih dengan bukan sesuatu. Dan apabila kita kata haram lalu di hadapan orang tengah semayang ada sitrah ni tadi, sama ada yang mengetahui, orang tahu atau orang tak tahu, adakah harus ditolak, tolak dengan tangan ni tadi yang lalu di hadapannya atau tak, atau tak. Dan apabila semayang tiada adanya sitrah, ni supaya semayang di atas latar kosong ni tadi, tak ada sitrah, orang ni tak ada buat sitrah, tak ada pakai guna sejadah, tak ada letakkan gapo-gapo di hadapan dia, break ke dia apa sebagainya, sama dia kata situ
maka menaruh baginya seorang. Orang lain nampak, wah yang dia ni tak reti apa, semaya tak ada sitrah. Orang lain pun ambil jadah letak dia. Ni di hadapannya. Adakah haram lalu juga? Dia tadi semayang tak ada sitrah, tak ada dinding, tak ada penghijab diri dia dengan Kaabah ni tadi, tengah-tengah ni tadi. Lepas tu orang lain mari letak. Lepas tu bila orang letak, kita harai lalu depan dia ni ke. Tadi dia tak ada, kita lalu boleh pasal tak ada sitrah dari segi hukum. Tapi dia orang mari letak, bukan dia letak. Lepas tu adakah harai lalu depannya atau tiada? Kerana sitrahnya pada mulanya tak ada. Maka tiada memberi mudarat sebab baru ada kedatangan sitrah tadi. Tanya je baru, ni jawab je. Maka dia jawab, adapun masalah pertama ni tadi orang ihram semaya letak sitrah, kita lalu depan dia, hukumnya haram ke? Maka haram atas orang yang ada pengetahuan. Orang tahu, orang tak tahu, gapo nampak depan dia ni ada baik. Orang tak tahu. Padahal dia buat sitrah, tapi kita orang tak tahu ni lalu. Tak ada masalah, tak haram dengan ada sitrahnya. Mana kata orang tahu tak apalah, tak tahu lalu pergi tak ada apa, tak ada masalah. Orang panggil orang jahil ni, dia tidak ada dosa, tapi dosa di atas kejahilan dia tu. Dia tak ngaji kan, dia tak ngaji. Tu dosa di situ. Dia buat ke apa? Tak ada nilai dosa kerana dia jahil. Lepas tu nak biar kita duk jahil. Duk jahil tu berdosanya. Habis itu.